Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, mafhumnya, apabila khatib sedang berkhutbah, hendaklah jangan berkata-kata atau bercakap walau dengan perkataan
بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku jemaah Jumaat yang dikasihi, saya berpesan pada diri khatib sendiri, seterusnya memperingatkan jemaah Jumaat sekalian, agar marilah kita meningkatkan nilai ketakwaan kita. Nilai ketakwaan yang dijana melalui pengabdian diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta meninggalkan segala apa yang dilarang maupun apa yang ditegah. Khatib turut mengingatkan kepada jemaah agar terus istiqamah mendengar serta menghayati khutbah yang disampaikan tanpa melakukan perkara-perkara yang sia-sia seperti bercakap-cakap maupun bermain telefon bimbit. Bersempena dengan program Kota Sufi Sabah yang bermula pada hari ini bersamaan 22 hari bulan Ogos sehinggalah 24 Ogos, anjuran pejabat mufti negeri Sabah, maka khatib akan menyampaikan khutbah yang bertajuk ilmu tasawuf dan kepentingannya dalam pembangunan rohani insan. Jemaah Jumaat yang dikasihi Allah, sebelum khatib menerangkan lebih jauh tentang kepentingan ilmu tasawuf, marilah kita memahami terlebih dahulu maksud tasawuf itu sendiri. Tasawuf adalah suatu ilmu penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, mendidik hati agar cenderung kepada keikhlasan, khusyuk, tawaduk, zuhud, sabar dan sentiasa berasa dekat dengan Allahu Rabbul Jalil. Ilmu tasawuf juga dikenali sebagai ilmu ihsan, yakni peringkat tertinggi dalam agama selepas Islam dan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis Jibril yang masyhur berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan, wa bihi ilaihi qala fa akhbirni 'anil ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Malaikat Jibril bertanya lagi, khabarkan kepadaku tentang ihsan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Andai engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinilah bahawa Allah sentiasa melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jemaah Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, ilmu tasawuf bukanlah suatu ilmu baharu, tetapi ia berakar daripada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendidik para sahabat dengan zikir, muraqabah, zuhud terhadap dunia serta mengikhlaskan hati beramal hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebagai disiplin ilmu, ilmu tasawuf mula dikenali pada abad kedua Hijrah selepas zaman tabi'in, apabila umat Islam mula dipengaruhi kecintaan terhadap dunia, maka para ulama seperti Hasan al-Basri wafat pada tahun 110 Hijrah, Ibrahim bin Adham wafat 161 Hijrah, dan Al-Junaid al-Baghdadi wafat 297 Hijrah. Mereka tampil menghidupkan ilmu penyucian rohani ini agar umat kembali kepada kesederhanaan, keikhlasan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala hukum mempelajari ilmu tasawuf ini
menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah fardu ain pada aspek berkaitan pembersihan hati daripada sifat mazmumah, yakni sifat buruk atau keji. Keperluan penyucian jiwa terhadap seseorang Muslim adalah wajib. Hal ini turut ditegaskan oleh Imamul Ghazali menerusi nukilannya dalam kitab Ihya Ulumuddin yang bermaksud tasawuf itu adalah fardu ain kerana tidak seorang pun yang terlepas daripada penyakit hati, yakni penyakit keji, kecuali para nabi. Maka mengenali penyakit hati dan cara mengubatinya adalah wajib ke atas setiap Muslim. Allah Subhanahu wa taala turut menegaskan menerusi surah Asy-Syams ayat 9 dan 10 dibacakan di awal khutbah tadi yang bermaksud, sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya sedia bersih, bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan, dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan sirna kebersihannya dengan sebab kekotoran maksiat. Jemaah Jumaat yang dihormati sekalian, tasawuf mendidik hati manusia agar berlaku ikhlas, rendah diri, sabar dan bertakwa. Tanpanya ibadah kita mungkin sekadar ritual kosong tanpa roh. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada awal suratul Baqarah ayat yang kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat tersebut menjelaskan bahawa kalimah huda, yakni petunjuk, hanya akan berkesan apabila hati disucikan melalui aktiviti pembersihan dan penyucian. Kedua-dua aktiviti ini adalah intisari utama dalam ilmu tasawuf. Justeru khatib ingin menjelaskan betapa pentingnya untuk kita mempelajari ilmu tasawuf dalam masyarakat, khususnya umat Islam di negeri ini. Pertama, ilmu tasawuf dapat membentuk masyarakat berakhlak mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang bermaksud, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, menjadi benteng diri daripada melakukan maksiat atau gejala sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat yang keempat, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan ia, yakni Allah, tetap bersama-sama kamu di mana sahaja kamu berada, dan Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga, mewujudkan perpaduan dan ukhuwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, janganlah kamu saling dengki-mendengki, jangan saling benci-membenci, jangan saling bermusuhan, dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, menyuburkan budaya ilmu dan zikrullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tidaklah satu kaum itu berkumpul di rumah-rumah Allah, yaitu masjid, sambil membaca Al-Quran dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan turun kepada mereka ketenangan, diliputi rahmat, dikelilingi para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Manakala yang kelima, menyokong pembangunan negara madani. Allah Subhanahu wa taala berfirman
menerusi surah Ar-Ra'du ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada suatu kaum sehinggalah mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Sidang jemaah Jumaat yang dirahmati Allah, tasawuf adalah jalan untuk memperelok akhlak dan menyucikan jiwa. Tanpanya pembangunan rohani individu maupun masyarakat tidak akan sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan, innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Maka marilah kita bersama-sama mempraktikkan ilmu tasawuf dalam kehidupan seharian agar lahir masyarakat yang beriman, berakhlak, bersatu padu dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib juga turut menyeru kepada para jemaah sekalian, marilah kita menyokong dan menghadiri sepenuhnya program Kota Sufi Sabah ini. Program ini akan diisi dengan majlis-majlis ilmu seperti maulid, zikir, tazkirah, forum dan sebagainya. Program yang dapat mengumpul para alim ulama, mursyid, guru dan asatizah Nusantara maupun daripada negara lain sangat sukar untuk dilepaskan dengan tema tasawuf sejati, manhaj islah dan peradaban insan. Program hari ini yang sudah bermula di Kundasang pada semalam dan penutupnya di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu dan bermula pada hari ini sehinggalah pada 24 Ogos bersamaan dengan hari Ahad, kaum muslimin muslimat dijemput untuk mengimarahkan majlis-majlis ilmu ini yang berdekatan dengan anda dan sebar-sebarkan. Mari kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا, ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung. Wa kadzalika ala fakhamatir ra'isil a'la, tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Sabah. Waj'alillahumma hadhil baldata wa sa'ira biladil muslimina aminatan mutma'innah innaka ra'ufur rahim. Allahumma dfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkara wal mihana wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, selamatkanlah saudara kami yang dizalimi di bumi barakah Palestin. Kasihani dan limpahkanlah rahmat-Mu ke atas mereka. Ya Allah, naungi kehidupan negeri dan juga negara kami. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami dari sifat yang keji. Jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah, mendirikan salat secara berjamaah, menghadiri majlis-majlis zikrullah, menghadiri majlis-majlis ilmu, menunaikan zakat, berpuasa dalam bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau redai. Sesungguhnya hanya kepadamu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.